Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Hari ini kita berada di Majlis Khatam Al-Quran 2025 yang berlangsung di Dewan Seri Setia SK Sultan Ismail III, di mana para pelajar telah menamatkan bacaan Al-Quran mereka dengan penuh dedikasi dan istiqamah. Majlis ini bukan sahaja menjadi platform untuk memperkukuh penghayatan Al-Quran, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus memupuk akhlak mulia dan kecintaan terhadap Al-Quran di kalangan generasi muda. Kita akan menyaksikan beberapa acara istimewa, antaranya bacaan surah terpilih oleh para pelajar, penyampaian sijil khatam kepada peserta, ucapan peresmian oleh Encik Izzuddin bin Muhammad Zin, Guru Besar SK Sultan Ismail III. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan acara majlis yang penuh berkat ini. Jadi alhamdulillah Ustazah Al-Rahmani mengikuti untuk menyampaikan sedikit cerita hati berupa harga kuning simboli adat Melayu sebagai berdoa semuanya. Apa objektif utama program ini diadakan? objektif utama program ini diadakan untuk bertujuan untuk memastikan pelajar-pelajar tahun 6 tamat pembacaan Al-Quran, iaitu khatam Al-Quran di tahun 6 sebelum mereka melangkah masuk ke sekolah menengah. Jadi selain pada itu, objektifnya adalah untuk memastikan pelajar lancar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tamatlah sudah Majlis Khatam Al-Quran 2025. Tahniah kepada semua pelajar yang berjaya menamatkan bacaan Al-Quran mereka. Semoga usaha dan usaha murni ini menjadi bekalan amal soleh dan terus menginspirasi kita semua untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Terima kasih semua guru, ibu bapa dan pihak penganjur yang menjayakan majlis pada hari ini. Saya, Wan Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.